Ustaz ni dia punya, orang kata apa, dia punya, kita pergi sana sebenarnya pasal dia menyimpan banyak koleksi keris. Baik. Banyak dekat ruang tamu dia tu memang banyak keris. Baik. Tapi cerita keris yang dia bagi kat kami tu tak berapa menarik apabila akak tanya dah tu soalan. Macam ni Wan, kita duduk ni Wan kan. Tiba-tiba dekat dekat dia punya penjuru macam ni, dia letak satu tempayan gambar naga. Gambar naga. Gambar naga. Kalau kita ikut Wan, tempayan gambar naga ni mak akak dulu ada simpan beras. Memang guna untuk simpan beras lah. Kalau kat rumah-rumah kampung ni biasa diguna kalau letak kat depan tu, kat tangga tu untuk basuh kaki. Tak adalah nampak very special. Kita ingat macam barang hiasan lah dia letak dekat penjuru rumah dia. Tapi itulah akak cakap, akak ni suka bertanya. Akak cakap, Ustaz, ini tempayan Ray ke ni kan? Tempayan apa ni Ustaz letak kat ruang tamu ni? Rumah dia orang kata macam rumah quarters. Taklah besar sangat ruang tamu dia. Jadi dia kata, engkau ni dia kata nampak je benda-benda je ni kan. Pasal kita tegur tu, pasal kita tempayan ni Wan, dia banyak pecah. Dia bukan tempayan yang sepatutnya duduk dekat satu ruang tamu dalam keadaan dia dah start pecah kat atas itu. Okay. Kita Wan kalau nak jadikan koleksi barang-barang ni, kita nak letak barang-barang cantik lah macam ni, pokok bunga cantik apa semua kan. Buat apa kita nak ambil tempayan pecah pula letak dekat kita punya ruang tamu. Jadi itulah sebagai seorang penulis akak sensitif dengan benda-benda yang akak rasa macam apa pasal tempayan pecah ni pula kau letak kat ruang tamu. Jadi tu mula akak tanya lepas kita dah tanya pasal koleksi keris dia tadi. Cakap, Ustaz, tempayan apa ni Ustaz? Dia kata, inilah tempayan emas. Tempayan emas kan? Dia kata, kau pernah dengar tak cerita zaman dulu angsa bertelur emas? Maknanya angsa tu bertelur, orang kata emas dia setiap hari owner angsa ni orang kata dia dapat telur lah. Sampai satu hari dia kata orang apa ni yang tak puas hati dengan benda ni cakap dengan owner angsa ni, apa kata kau sembelih angsa ni, kau belah je perut dia. Pasal satu biji satu hari ni macam lambat Wan nak tunggu 24 jam. Kan? Satu biji satu hari. Kau belah je perut angsa ni, entah-entah emas, telur emas tadi ada banyak dalam perut dia. 5-6 biji. Sekali ngap. Orang tamak Wan. Orang tamak ni kadang-kadang selalu rugi. Tapi ada kala orang tamak ni selalu untung. Jadi tengok pada ketamakan tuan-tuan. Jadi merujuk balik kepada tempayan orang kata yang ada dekat sudut rumah Ustaz ni. Jadi dia kata, Jam nak tahu ke tempayan apa? Inilah tempayan emas. Dia kata, tempayan emas ni kalau Jam nak dapat, Jam kena ada orang kata apa, perjanjian. Oh, kena ada perjanjian pula Ustaz. Ini tempayan daripada mana ni? Daripada alam bunian ke? Daripada alam kayangan ke kan? Dia pun gelak-gelak. Ustaz ni sebenarnya tuan-tuan bukan sebarang Ustaz. Dia Ustaz Quran. Habis kata Ustaz tu, buat apa Jam tanya soalan-soalan macam ni? Dia kata, seluklah tangan. Seluk tangan kata, tak nak lah Ustaz. Tiba-tiba ada ular berlengkar kan ke, ular naga ke apa kan. Pasal kita tahu Ustaz ni siapa Wan. Keris-keris yang dia ada tu pun bukan keris barangan keris. Keris-keris lama, 1800, 1000, orang kata awal-awal 1900. Jadi kita tahu Ustaz ni bukan calang-calang orang. Tapi oleh kerana biasalah geng-geng yang kita bawa ni orang kata Kak Jam, asyik Kak Jam testing lah Kak Jam. Jadi kita pun nak tahu Wan apa yang ada dalam ni. So tawakal, orang kata tawakal je Wan. Akak pun Wan tawakal. Akak cakap okey ni first and last lah masuk. Dia kata kalau Jam tak seluk, Jam tak tahu. Jadi macam mana saya nak cerita? Tawakal Wan, baca bismillah 3 kali tu, zas masuk tangan Wan. Masa tu dah cakap kalau aku arwah hari ni kan, mana tahu ada ular kan. Kita pun tak tahu ada naga apa dah. Sejuk je Wan. Mula-mula rasa sejuk je macam kita tempayan tu kosong kan. Tapi dia punya udara dalam tu, orang kata kalau aircon 16 ni paling sejuk, ini mungkin negatif 3 lah. Dia sejuk Wan. Dia punya lain sejuk tu. Tapi oleh kerana kita dah termasuk tangan tu Wan, kita julurlah sampai bawah. Dia kata masuklah, apa sekerat jalan je, bagi masuk sampai bawah lah. Aduh Wan, masa tu duk jantung kan. Selok sampai bawah Wan. Macam ada kertas lah. Macam ada kumpulan kertas. Dah dapat dah, dia cakap. Dah dapat, tapi ni macam kertas lah Ustaz. Bagi tarik lah keluar, dia cakap. Oh, tahu apa kertas apa? Tarik Wan, kat segenggam kertas tu Wan.
Akak bawa keluar. Masa tu akak bawa 2 orang kawan akak. Seorang kameraman, seorang lagi yang orang kata kawan akak yang reporter ni. Akak tengok Wan. Wow, ini macam Wan. Wan tahu apa akak dapat? Duit kertas RM500. Okey, dia kata tadi ni kan. Okey, cuba Jem selok lagi sekali. Kenapalah Ustaz nak selok? Tadi dah ni kan. Selok lah. Selok lagi sekali Wan. Benda yang sama juga. Selok. Dia kata jangan lupa ya. Dia kata baca bismillah. Tadi Jem baca 3 kali kan. Dia kata macam mana Ustaz tahu pasal kita baca dah mati kan. Baca balik bismillah 3 kali. Baca balik Wan. Selok balik. Pap. Keluar lagi RM500. RM500 itu banyak-banyak lah. Macam tadilah duit 100 tu. Tadi akak dah tahu memang itu je ada duit 500 tu. Kita sebelum tu kita dah pusingkan tangan kita. Baru dapat duit 500 tu. Ini kali kedua 500 keluar lagi. Jadi akak cakap, dia kata tadi masa mula-mula selok ni ada apa-apa tak? Kosong Ustaz. Memang dah keluar lah 500 tu. Jadi kita dah tahu dalam tu kosong. Jadi kali kedua bila keluar lagi 500, dapat lagi duit 500. Dia kata, sebaik saya punya perjanjian 500 je. Kalau 5,000 hari ni Jem boleh jadi kaya. Tu cakap, Ustaz, ini duit daripada mana ni Ustaz? Alam gaib ke? Duit nyata ke? Dia kata, try lah tengok duit tu. Kita duit kan not 100 kan? Bila kita tengok tu, yang paling penting kita nak kenakan kat cahaya lah Wan. Keluar gambar akong tu, gambar apa Wan? Yang menunjukkan duit tu ori. Kita pun tunjuk kat cahaya. Rumah dia lampu Kalimantan. Keluar lah Wan. Gambar akong tu, gambar akong yang silau tu, keluar lah. Cek lah satu-satu. Dia kata, Kang ingat saya menipu pula. Kita cek. Member yang 2 orang tadi pun rebut lah Wan. Cek kan. Betul lah Wan. Duit ori. Gila. Duit ori Wan. Apa tu masa tu cakap, power ni Ustaz cerita ni. Ni alur air dah cepat weh. Satu patih alur air dah cepat Lepas kita dah cek. Yang 2 orang tadi fotografer dengan kita punya geng satu reporter pun cek. Kak ori kak. Cakap Ustaz ori ni. Baik saya punya perjanjian 500. Disebut tu lagi. Baik perjanjian saya 500. Silap kalau kerja ada masalah menyesal tu. Awak lah aku tak letak 5,000 ke 10,000. Akak tanya Ustaz balik. Bila dia sebut 2-3 kali kena, baik perjanjian aku 500. Jadi akak cakap, Ustaz, ini duit ni tak boleh keluar 5,000 ke 10,000 ke? Cepat sikit saya jadi kaya kan. Berhenti menulis apa semua ni. Tak boleh. Untuk mendapatkan tempayan ni, dipanggil tempayan emas ni, kita ada perjanjian mengikut nilai. Cakap yang tu. Jadi perjanjian dia dengan dia punya owner tempayan ni adalah satu hari 500. Apa saja tanya Ustaz, dalam Malaysia ni ada tak lagi yang macam apa? Ada tempayan macam ni Ustaz? Power ni? Ada. Tapi lagi banyak nilai Jem nak, lagi tinggilah nilai perjanjian Jem dengan owner tempayan ni. Owner tempayan ni Wan adalah makhluk-makhluk halus ni lah. Contoh. Kak Jem janji apa? Kak Jem janji apa dengan dia? Akak tak adalah jadi owner ni. Akak pelik tadi pasal tempayan ni kan. Akak cakap tempayan ni macam buruk, sopek-sopek ke atas dia tu. Takkanlah tempayan macam ni. Jadi dia kata, tapi Jem, duit 500 yang Jem dapat ni, kalau katalah kita ambil waktu pagi Wan, lepas main subuh tu katalah pukul 6 pagi, habis main subuh kita ambil duit 500 tu, Wan kena habiskan hari yang sama. Hari yang sama juga. Hari yang sama Wan kan? Pasal 24 jam besok tu Wan akan dapat lagi 500. 24 jam besok tu Wan akan dapat lagi 500. Jadi perjanjian dia Wan tak boleh simpan ini duit. Jadi dia kata baik saya dia kata Jam hari ni Jam ambil lah 500 ni. Dan 2 kali ni 1,000. Nanti 2 hari lah dia pasal pagi tadi duit tu dah keluar. Dia cakap yang ni dia memang minta duit tu keluar. Jadi 2 hari dia takkan dapat. Jadi Jam ambil lah, kongsi dengan kawan. Seorang 300 ke Jam ambil 400. Kongsi yang 300. Jackpot lah semua jackpot. Dan kita pun macam rasa sayang nak guna duit tu tau. Pasal kita tahu duit ni Ray kita nak dapat. Ray duit tu kita nak dapat tu. Sangat orang kata sangat pelik kita dapat duit tu. Jadi tanya Ustaz, agak-agak Ustaz, dalam Malaysia ni ada ke yang tiba-tiba owner tempayan ni dia minta satu hari 1 juta? Ada. Ada ke? Ada. Satu hari 1 juta. Ada. Tapi Jam berani ke dia kata dia punya maha, dia panggil maha Wan untuk mendapatkan satu tempayan yang menghasilkan 1 juta sehari tu. Jam sanggup ke gadaikan nyawa orang-orang yang Jam sayang? Bila dengar macam tu, tak adalah Ustaz. Tak payahlah saya. Kita pun faham lah. Siap kena gadaikan nyawa. Dia kata Jam boleh ke bagi nyawa orang yang Jam sayang? Soalan dia itu je.
Jadi akak cakap, tak adalah Ustaz, saya tak apalah, biar orang kata apa, hidup sederhana kan, daripada kita kehilangan orang-orang yang kita sayang lah. Tapi itulah dia punya maha dia panggil maha. Jadi akak tanya dia 2-3 kali, ada tak orang dari Malaysia ni selain pada Ustaz yang ada tempayan ni dengan nilai satu hari katalah 1 juta Ustaz? Ada. 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 Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, Kak Jam kenal ke orang tu? Adalah Ustaz sebut, tapi saya rahsiakan siapa orang tu. Maknanya tapi kau dapat 1 juta, kau kena habiskan duit tu 1 hari. 1 hari tu kau kena habis, kau tak boleh simpan. Weh, best weh. 1 hari weh, 1 juta weh. 1 hari kau kena habiskan duit tu. Dan dia ada perjanjian ni, Wan. Maknanya kalau macam Ustaz ni, tanya kat dia, 500 ni Ustaz punya maha dia apa? Saya 500 ni tak banyak. Dia pasal dia orang kata apa? Dia kata dia kena macam berzikir lah, Wan. Dia senang je dia punya tu. Dia berzikir 1 hari kena contohlah, kena 10,000 ke 20,000 zikir dia. Tapi kalau lagi tinggi Wan punya permintaan pada dunia sebelah ni, dia dah melibatkan nyawa. Faham? Dan nyawa tu mesti nyawa-nyawa orang yang tersayang. Dan akak tanya selalunya kalau nyawa orang tersayang ni, adakah melibatkan ibu bapa ke apa, Ustaz? Tak. Selalunya nyawa ni adalah melibatkan nyawa yang lahir daripada rahim James sendiri, anak. Weh, gila. Jadi akak cakap, hilang anak, kita dah hilang 2 orang anak, Wan. Takkan nak hilang lagi Bodoh yang ada lah 3 kalau ni gitu kan. kan. Jadi akak cakap, tak apalah Ustaz. Ingat anak boleh beli dengan RM1 Yes. apa? Jadi itulah cerita dia. Maknanya dalam Malaysia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, kalau kita rasa dulu cerita angsa bertelur emas tu macamlah cerita dongeng, sebenarnya ada benda tu wujud.